hari ini saya akan mengajar anda cara untuk menggunakan Padlet dengan langkah yang mudah. Pertama, pilih nama web Padlet ini. Kemudian anda perlu sign in sehingga dapat home seperti yang ini. Kemudian setelah anda mendapat home seperti ini, anda perlu tekan Make a Padlet ini yang seperti ditunjukkan. Tekan Make a Padlet seperti ini. Kemudian pilih box yang anda mahukan. Ada pelbagai jenis yang diberi. Ikut kesesuaian anda. Saya pilih column. Kemudian tunggu sekejap dan anda perlu masukkan tajuk Padlet anda. Seperti saya letak tajuk seni visual. Kemudian anda boleh pilih jenis format yang anda mahukan. Ada pelbagai jenis. Saya akan pilih kolom. Kemudian saya tekan done. Kemudian saya akan ubah setting Padlet saya dengan tekan logo setting di atas dan saya akan tukar wallpaper. Anda juga boleh tukar wallpaper anda, font dan size dan sebagainya. Dan ini adalah wallpaper yang diberi berbagai warna yang ada dan berbagai pilihan anda boleh pilih, dan anda juga boleh custom wallpaper anda sendiri. Anda scroll pada bahagian yang bawah atau anda boleh tekan sahaja custom, letakkan custom di sebelah itu. Kemudian anda tekan upload. Kemudian anda pilih wallpaper atau gambar yang anda mahukan. Seperti ini saya sudah download dari Google. Tunggu sekejap. Dan hasilnya seperti ini. Anda boleh full page plan seperti ini, atau anda boleh blurkan wallpaper anda dan tekan save. Dan anda boleh ubah mengikut cita rasa anda sendiri. Ada banyak features yang ada. Kemudian untuk memasukkan nota atau latihan anda perlu tekan simbol tambah di bahagian ini. Kemudian anda boleh upload gambar ataupun link dan sebagainya. Anda tekan upload. Pilih sebelum itu anda perlu download atau pilih gambar yang anda mahukan. Contoh saya akan buat nota tentang unsur dan prinsip rekaan. Saya akan download terlebih dahulu. Kemudian uploadkan ke dalam Padlet
berdiri. Kemudian saya akan masukkan caption. Anda boleh masukkan apa-apa saja caption yang anda mahukan. Seperti anda boleh masukkan arahan, tulisan atau nota-nota tambahan untuk mudah dibaca. Kemudian tekan publish dan selepas itu anda boleh juga memberi komen di bahagian di ruang komen yang disediakan untuk melihat maklum balas atau atau untuk menambah nota-nota tambahan atau arahan yang anda mahukan. Dan anda juga boleh beri reaction kepada nota dan latihan yang telah diberi. Anda juga boleh beri tanda suka seperti menekan simbol emoji yang telah dipaparkan. Kemudian anda perlu, jika anda mahu tambah nota atau latihan, anda perlu tekan add section dan jangan lupa untuk rename nota anda atau latihan yang anda mahu letakkan seperti ini, dan ulang step yang sama untuk anda letak nota atau sebagainya. Dan anda boleh tekan share di atas dan anda boleh edit untuk visitor yang melihat pada anda sebagai writer, comment, reader dan sebagainya. Dan anda perlu copy link Padlet anda dan anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan. Itu sahaja.